Mau datang buat apa? Mau beli emas kah? Bagi siapa yang belum tahu, PG Jewel adalah kedai yang boleh kita beli emas 999 dan 916 barang kemas bagi wanita untuk pakai. Jadi siapa yang dah simpan lama dalam akaun Emas Gap, akaun Emas Gap ni kita boleh simpan emas serendah 100 sahaja. Jadi siapa dah simpan lama, dia dah ada banyak gram dalam akaun emas, dia boleh keluarkan emas ini jadi barang kemas, rantai, gelang, cincin dan sebagainya. Jadi siapa dah ada simpan dalam akaun Emas Gap, boleh keluarkan. Pergi dekat PG Jewel dekat Kota Kinabalu. Ini cawangan yang pertama buka di Sabah. Dan siapa yang belum ada akaun emas, perempuan boleh buka akaun emas sekarang. Tidak perlu bayar, tiada bayaran, tiada cas. Hanya perlu simpan emas saja secara konsisten. Dan bila dah cukup gram, perempuan keluarkanlah jadi barang kemas. Bagi para suami pula, boleh hadiahkan isteri barang kemas ini masa anniversary, masa hari jadi dan sebagainya. Jadi kalau anda nak mulakan simpanan emas, boleh tengok pin video 5 langkah untuk mulakan simpanan emas. Saya akan bimbing dan guide anda macam mana nak beli emas dan cara keluarkan untuk dapatkan barang kemas. Dan pastinya barang kemas ini dia spread yang sangat rendah, bawah 13%. Dan untuk barang kemas 999 hanya 9%. Biasa dekat kedai emas dekat luar, biasanya barang kemas 916 20 ke 40%. Jadi kita simpan barang kemas ni, keuntungan sangat sedikit kita dapat berbanding simpan emas gold bar dan dinar. Jemput follow. Like and komen 1 jika tango. Sampai habis. Save untuk wujud. Akan dato.